Titian Konepi ini sepanjang 100 meter dan 6 buah menara pandang dan sebuah menara utama berketinggian antara 6 hingga 17 meter bagi tujuan supaya pengunjung melihat sendiri pemandangan dari atas rangkaian selaras pokok bagi tujuan pemerhatian flora dan fauna di kawasan tersebut. Misi utama Frame Negeri Perlis, kita merangkumi 4 skop utama iaitu Research and Development (R&D), merangkumi petak-petak kajian, tapak semayan dan bengkel larik. Adalah kemudahan rekreasi yang mana inilah tapak titian kanopi dan denai cenderai. Yang ketiga sewaan iaitu sewaan tapak perkhemahan, log cabin, rumah tetamu dan chalet. Yang keempat adalah jualan hasil tanaman, jualan anak pokok. Penglibatan komuniti untuk menghasilkan kraft tangan jati bernilai tinggi. Apa yang saya cakap bernilai tinggi, kita hasilkan produk jati tu daripada bahan buangan, daripada kita buang saja, from waste kita jadikan sumber kekayaan, to wealth. Jadi kita ambil daripada hasil-hasil buangan dia, hasil-hasil penjarangan jati, kita ambil untuk buat kraft tangan jati.